Pernah tak anda rasa macam tak sedar hati bila tengah scroll media sosial? Macam ada satu perasaan yang susah nak cakap. Apa sebenarnya yang berlaku? Dan lagi penting, macam mana kita nak atasinya? Tengah shot layan Instagram, mood tengah okey, then boom. Tiba-tiba rasa nak menangis. Kalau pernah, jangan risau, anda tak sorang-sorang. Perasaan ni sebenarnya ada nama tau. Orang panggil depresi kilat. Ia adalah rasa sedih dan rasa tak cukup bagus yang datang secara tiba-tiba, yang dicetuskan oleh apa yang kita nampak kat online. Terutamanya bila otak kita secara automatik mula bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Okey, jom kita gali sikit. Kenapa benda ni jadi? Di sebalik semua ni ada satu benda yang sangat powerful dalam psikologi kita. FOMO ataupun Fear of Missing Out, rasa takut ketinggalan. Inilah yang buat kita secara tak sedar asyik nak banding-bandingkan diri. Dan biasanya, apa yang trigger benda ni? Selalunya benda-benda macam ni lah. Gambar-gambar reunion yang nampak mewah gila, orang tayang duit berkepuk-kepuk, ataupun gambar satu keluarga pakai baju sedondong yang nampak sempurna sangat. Benda-benda macam ni lah yang buat otak kita mula buat perbandingan. Sekarang ini dia masalah utamanya. Masalah paling besar. Kita sebenarnya tengah bandingkan dua benda yang langsung tak sama. Inilah yang dipanggil ilusi highlight reel. Jadi, benda paling penting untuk kita semua ingat ialah Instagram tu bukannya kehidupan sebenar. Ia cuma koleksi momen-momen terbaik, satu highlight reel yang orang pilih khas untuk kita tengok. Cuba kita tengok beza dia. Dekat skrin, apa yang kita nampak? Muka-muka yang tengah senyum depan kamera. Tapi, realiti yang kita tak nampak di sebalik tabir tu, mungkin ada drama kat dapur, ada saudara mara yang tengah bertekak, ataupun hutang kad kredit yang menimbun lepas beli semua barang tu. Dan quote ni, memang kena tepat pada sasaran. Kita bandingkan realiti kita yang penuh comot dengan fantasi mereka yang dah edit guna 7 jenis filter. Bila fikir balik, mestilah kita akan rasa down kan? Dan kesannya bukan setakat emosi tau. Ia ada kesan biologi yang betul-betul terjadi. Bila kita buat perbandingan yang tak adil ni, paras dopamin dalam otak kita, itu chemical yang buat kita rasa gembira akan jatuh mendadak. Akibatnya, mood kita pun akan jatuh merudum. Sekarang, apa nak buat? Apa penyelesaiannya? Langkah pertama ni sebenarnya sangat mudah tapi sangat-sangat berkesan. Bila anda tengah scroll tu, pernah tak rasa dada tu macam sempit sikit? Bila anda mula rasa macam tu, itu adalah satu isyarat penting, satu warning sign. Jadi, ini dia langkahnya. Nombor 1, letak telefon tu jauh-jauh. Bukan letak kat sebelah, tapi letak betul-betul jauh. Nombor 2, alihkan fokus anda pada apa sahaja yang ada betul-betul depan mata anda sekarang. Kembali ke dunia nyata. Kita sebenarnya kena ubah cara kita ukur kebahagiaan. Kalau dulu, kayu ukur kita mungkin jumlah likes, satu pengesahan dari luar yang tak kekal. Apa kata kita tukar kepada satu kayu ukur yang baru, yang lagi power? Ketenangan jiwa. Sesuatu yang datang dari dalam, yang kita boleh kawal dan jauh lebih bermakna. Ingat baik-baik, jangan biarkan timeline orang lain curi kegembiraan anda. Kebahagiaan anda yang punya.